adakan bukan selama 3 tahun saya mengambil pelajaran dalam financial and Islamic banking. Di dalam financial and Islamic banking pun kita dah belajar tentang Fibonacci retracement, Fibonacci ratio. Alright, Fibonacci retracement ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tahap sesuatu price itu akan retrace. Kalau saya nak beritahu lebih lanjut terlalu panjang tuan-tuan tentang Fibonacci retracement, sebab Fibonacci retracement ini adalah angka ganjil yang telah digandakan daripada kosong, gandakan satu gandakan jadi satu tambah lagi satu jadi dua tambah satu jadi tiga tambah 2 jadi 5 tambah 3 jadi berapa. Dia makin gandaan ganjil tuan-tuan. Kalau saya nak ajar lebih panjang dia, tetapi Fibonacci retracement kita gunakan adalah untuk kita mencari retracement. Alright, nanti Nabil akan buat satu Zoom meeting kepada anda tuan-puan semua adalah untuk mengajar tentang Fibonacci retracement sahaja. Tetapi kalau ada orang tanya Nabil, macam mana saya nak dapatkan Fibonacci retracement? Alright, awak boleh tekan nama saya sekarang, MBLTT. Awak tekan jap nama saya sekarang. Alright, siapa yang tak follow saya lagi boleh follow. Yang kedua, siapa yang tak masuk lagi dalam grup Gmail, apa ni Gmail. Alright, siapa yang tak masuk lagi dalam grup boleh tekan nama saya. Okay, tekan nama saya. Yang pertama sekali, siapa yang tak masuk lagi dalam grup, awak boleh tekan nama saya. Okay, so contoh MBLTT. Okay, awak tekan nama saya, awak pergi masuk. Siapa yang kata tak dapat, dia tekan nama saya, tiba-tiba dia kata dia tak dapat masuk dalam grup. Alright, so yang pertama awak tekan dekat sini. Awak nampak tak? Ni link ni. Okay, awak tekan link, awak tekan di sini. Tekan di sini untuk rahsia trading. Cuba awak tekan, tiba-tiba tak dapat. Alright, awak tekan di sini, view in Telegram ataupun 3 titik dekat atas ni. Alright, tekan 3 titik dekat atas ni, open in browser. Okay, so awak masuk saja ke dalam grup. Sebab di dalam grup ini saya akan bagi tahu dekat awak. Awak pergi dekat sini, Zero Float Fibonacci. Alright, boleh faham? Zero Float Fibonacci. Awak tengok tak dekat sini tuan-tuan, berapa ramai yang dalam 500 ni? Boleh tak tekan ni? Alright, saya nak tengok berapa ramai yang dah masuk dalam grup. Sebab saya tak nak awak terlepas. Tuan-tuan dan perempuan, silalah, tolonglah. Kejayaan takkan hadir daripada orang lain. Kejayaan akan hadir daripada diri sendiri. Kalau awak sendiri tak boleh buat, macam mana awak berimpi untuk menjadi seorang trader yang profitable? Tak boleh. So esok saya ada benda penting saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan. 498 mata memandang. Tolong awak masuk dalam ni. Awak tekan sekejap. Saya tak pernah mengemes untuk tap-tap emoji. Tetapi malam ini buat kali yang pertama saya cuba minta anda untuk tekan. Saya nak tengok berapa ramai yang dah masuk dalam ni. Alright. Saya nak tengok abang wiring. Saya